Dah macam Thailand, ramainya orang. Kita tengok ni. Bawang putih ke? Mantap. Padu. Power kan? Sedap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Burning Wheels. So hari ni aku tak bawa motor. Dan benda ni pun tak plan. Aku dah lalang berada kat KL ni. So aku nak pergi Jalan Alor. Aku dengan wife aku. So kita pergi 2 orang je lah. Kita nak makan kat Jalan Alor. Kita tengok apa yang ada dan apa yang menarik dekat sana. Kita buat konten makan-makan je hari ni. Okay, let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat Jalan Alor. Dah lama tak datang sini. Papa dah macam Thailand, ramainya orang. Tengok tu. Dumpling. Mana? Pan. Tak boleh lah. Okay, sampai terus ada makanan. Pan fried bun. Okay, kita order jap. Order, lepas tu kita tengok sedap tak sedap. Tadi mana? So this is the bun. Okay, panas. Pan fried bun. Jom kita nak makan. Sedap. Dia rasa ayam Tahu kata pedas ke tak? Macam kari-kari sikit. Oh dia tanya pedas ke, nak pedas ke tak pedas. Saya minta pedas, tapi tak pedas pun. Tapi sedap lah. 3 biji RM15. So kita orang nak cari tempat makan, tak tahu nak makan kat mana. Banyak sangat kedai. Korang cakap sini apa? Oyster sedap kan? Oyster ke ikan bakar ke. Tengok lah, ni kuning ikan bakar ni macam best juga. Kita jalan sampai ujung. Lepas tu kita decide. Let's go. Kita tengok ni. Ni kedai dia. Charlie apa tak? Chicken, beef, lamb, semua RM10. Hello. One chicken, one beef spicy. Dia rasa macam buka kat Malaysia tu. Durian, sangking. Yeah. We got that. Ketam guys. Steam scallop. 4 pieces RM10. Dan juga ada oyster. Ada oyster. Ada oyster. Oyster 2 pieces RM10. Kedai tadi gak, tapi ni kat depan sikit. So macam nak try gak satu. Try scallop. Try scallop. Scallop lah pun benda oyster. Silap. Oyster dengan lamb. Ha? Tak sure lah. Dia bawang putih kot. So macam nak makan dia pun tak tahu. Tahu dia dulu. Bawang putih ke? Bawang putih. Dia tak ada sos lah? Ada? Tak ada sos. Oh tak ada sos. Makan macam tu je? Right. Alright. Belum. Mana QR? Ini dimsum. Boleh
crab pun ada. Sotong bakar. RM5 saja ini, mari. Turun macam okey, boleh seafood hot. Ramai gila orang. So kita orang decide untuk makan dekat kedai Kuneng tadi. Kuneng seafood tadi kot. Dengan ikan bakar pun ada tadi. So jumpa dekat Kuneng seafood. Kita makan kat sini Kuneng ikan bakar. Tengok apa yang ada. Ada sotong butter, ikan bakar, bakar kosong. Oh, ada oyster juga. Oyster murah, lagi murah, RM4.19. Tadi RM2.20. RM2.10, RM2.20. Yang ni RM4.16. So kita nak ambil apa? Ambil set je. Okay, kita orang pilih dulu makan apa. Nanti kita rekod balik. Dia suruh ambil nombor apa tau. So ni ikan dia. Set B. Set B. Okay, nanti semua jadi 145 kan? Oh, kenapa 45? Kita ada ini. Oh, okay, SSB. Okay, so kita makan yang ni. Set B, 2 orang. Nasi putih, ikan siakap bakar, telur dadah, tom yum, kailan ikan masin dengan air sirap 2. Okay, jadi kita makan. Guys, tadi kita order ni. Oh, patutlah tinggal lupa dah kena makan punya. Ni rasa pendek. Ni kambing. Kita try. Sedap. Memang sedap. Korang kena try guys. Kalau cucuk ni RM10 tapi banyak lah, panjang lah. Panjang tu dari depan sampai belakang. Nasi satu, minyak satu. Kita try apa punya apa? Oyster pula. Okay guys, tadi kita order oyster. Saya pun tak tahu macam nak makan. Kontak balik. So kita try makan Dia rasa anyir-anyir sikit. Tapi dia punya apa, bawang putih tu je potong lah, dia punya rasa anyir. So tak rasa sangat lah. Tak rasa mentah sangat. Mentah. Sedap. Sedap. Tak pedas. Sedap lah. Dia punya bawang putih tu dia tak rasa macam apa. Dia dah masak bawang putih lah. So sedap lah bawang putih tu. So korang kena try. Okay, makanan sudah sampai. Ikan bakar, telur dadah, kailan ikan masin. Ni macam nak buka ni? Bawa keluar ni dulu. Sabar. Tom yum. Oh, dia bagi 3. Ni sambal belacan, ni sambal asam, sambal kicap. Nasi guys. Cantik bukan nasi dia. So, kita makan jap.
rasa tom yum dia. Power kan? Okay, sedap. Dia power tu. Gaul dengan nasi tom yum dia. Tom yum memang sedap guys. Tom yum dia rasa masam cukup, manis cukup. Memang power lah. Makan nasi sedap. Kita ambil ikan lah. Ikan siakap bakar apa? Ikan siakap bakar sambal. Sayur sikit. Okay, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal. Sedap mas. Memang mantap. Padu. Tengok sambal can dia. Kita makan sambal can. Sikit sambal can. Ikan bakar sikit lagi. Ikan awan. Dia punya ni pun tak kedekut, macam-macam ada. Banyak dia punya ni. Cendawan ada. Ayam ada. Taruh ikan masin pula. Cendawan, sambal can dengan ikan bakar. Power kan, memang sedap. So, orang boleh datang sini. Ni kedai dia. Kuning ikan bakar. Okay, last kita kena rasa ni. Telur dadar dia. Telur dadar dia besar. Dan kita orang ambil ni set. So set ni RM125. Campur dengan tax jadi RM145. So, dia punya apa? Ikan bakar sambal ni pedas guys. Agak pedas. Tapi pedas yang sedap. Yang makan ikan siakap ni kena hati-hati tau. Sebab hari tuan saya dia tercekik makan ikan siakap. Ikan siakap tercekik. Sedap juga. Korang tengok telur dia besar gila. Besar yang tebal. Korang nampak ni tebal ni di salah antara pun. Besar sangat untuk dua orang ni. Oh, berpeluh-peluh makan. Tapi memang sedap lah. Memang padu guys. Dia punya sedap. Sebab dia tak cair tau dia punya kuah. Kuah dia pekat-pekat. Yang paling power tom yum dia. Tom yum padu tu. Kau kena try rasa makan kat sini. Terbaik. Nampak TRX guys kat sini. Nampak TRX ada live band tu. Okay, dah settle makan. Dah habis dah. And ada yang bawa balik. So, banyak makanan dia. Dia tulis untuk 2 orang tapi sebenarnya untuk 3 orang pun lepas. Sebab ikan dia besar, telur dadar dia besar teruk tu. Dengan dia punya tom yum pun banyak. Dia punya apa? Sayur kailan ikan masin pun banyak. So kalau korang nak makan sini boleh makan 3 orang. 3 orang pun membadai. Cuma kena tambah air. Tambah air dengan nasi. Okay, sekarang ni badan pun dah penat, kekenyangan. Saya nak balik tidur. Jom kita balik. Okay guys, sampai di situ saja episod kali ni. So hari ni tak ride, hari ni naik kereta dia. And episod ni pun tak dirancang untuk sampai ke Jalan Alor. Tadi aku dah halang dekat KL. So tu yang kita orang ke Jalan Alor tadi. So guys, jangan lupa subscribe, share video ni dan komen.
Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.